True or dare? Kisah saya sekarang. Kau bilangan ex awak sebelum saya. Dulu cinta monyet. Dulu Puak ni ya tekan ni, boyo. puak ni tekan dak. Penuh atas meja kain baju baru si. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Zakril Khalis. Alright gang, so video kali ni adalah 9,000 boleh puasa pukul 8 tak? Puasa ke 8 tak 9,000 boleh tak? So hari ni aku nak pergi ambil Putri di college dia vlog lagi. Hari ni aku tak nak vlog apa buat. Tak nak buat video apa, jadi aku buat vlog ambil dia college lah. Tengok. Kalau ke mana saya kita enjoy lah. Mari kita pergi depan. Alright gang, so kita dah sampai college dia. Lepas ni aku bersama dengan Emily sebab aku nak suruh jadi cameraman yang benar hari ni. Dia kena rekod lah Jadi aku tak nak vlog ke apa baru sampai ke college dia lah. Kita tunggu yang stupid. Alright. So Ellie menusuk Ellie. Yes. Lama kau nunggu? Jalan geng. Dah jalan geng, nak orang lah kita tak minta jalan geng. Kita tak minta jalan geng ni, saya buat vlog lah saja-saja santai-santai. Vlog santai-santai. Tak gitu dah. Sakit dah lah, jom kita pergi atas rumah. Alright gang, so kita tak jadi ni buat vlog saat ni sebab rasa kalau buat vlog pun vlog kosong gitu ya tak. Jadinya kita tukar kepada konten True or Dare. So wow! Woi, tepi! Kacau mana? Yalah. Okay, so kita akan buat True or Dare. Jadinya Putri akan buat 5 True, 5 Dare. Saya pun akan buat 5 True, 5 Dare. Tapi kita hanya main 3 Dare, 3 True tak? So kita pilih nombor situ berapa. Jom kita jus dulu siapa start dulu kan. Jus. Okay, awak kalah jadinya awak start dulu. Bapa saya start Saya dulu. mana saya nak pilih Okay, kita tengok yes pink. Apa tu? Terima kasih. True. Awak 1 sampai 5. 3. 3. Berapa banyak sayang saya? Banyak saya kau. Tak terkira. Oh 100%. God. Nak debodoh aku petang sangat. True. Deh. Dare. 1 sampai 5 berapa? Berapa geng? Tengok tak? Tengok. Nombor 3 juga. Jaget the very lama. Jaget the very lama. Sabar begeng. Okay, apa? Tapi kita waktu paling kita buat panik jadinya kita pergi joget depan ramah. Day pertama ni joget tak? Yalah. Betul. Maaf tamai tak ada orang mana panah lu ni. Baru pukul 3.48. Waktuku kecil ulah. Kalau tak ada orang pun amal juga ada jugalah orang sekeliling kalau saya pun tahu. Nu ada. Jadi ya. Okey. Jaga lagi. Hati Ali tu kaya. Okey, next. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aku baru. Mereka kena tunjuk. Tak ada air. Mana boleh konsep kali itu akan bunyi kalau konsep dare. Dare geng. Okey. Tak. Go. Expose saya semua media sosial awak tak kira. Memang selama ni pun Expose dah ni sekarang. Apa? Pani lah. Pani, Okey, kita tengok pani bukti ya. Kita tunjuk screenshot ya apa di TikTok, IG, Facebook. Saya WhatsApp. buat benda tu sendiri. True. True saya nak nombor 1. Berapakah bilangan ex awak sebelum saya? Itu ya. Ingat sendiri. Ingatkan aku. Jujur. Saya sebelum ni ada sorry. Nipu. Tu benda paling menipu. Okay.
Jangan percaya seorang tu setengah. Kenapa banyak je betapa banyaknya ex dia sampai kena kira siapa pakai tangan. 13 ex. Hmm. Dulu cinta monyet. Puah ni Dia tekan ni, bayar. puah ni tekan dak. Puah ni tekan ni, puah ni tekan gitu. Minta maaf lah kepada Bayar aku sebelum ni. Aku minta maaf banyak-banyak dalam itu. Okay, beres. Next. Kerja sama aku dah kalau tidak aku tepak ya. Dah lagi. Memang tak suri true saya. Saya nak kau tahu soalan apa ke? Kalau dia nak with saya tu. Cepatlah masa. Sabarlah. 1 nombor 3 tak ada. 1 2 4 5. 5 lah. Kiss saya sekarang. Mana boleh. Kiss saya Tak ada. sekarang. Mana boleh. Mana boleh. Kiss gambar saya lah. Ada ya. Buka gambar saya. Si gambar boleh Kiss saya. gambar. Tapi gambar lah. Kita kalau ada gambar gila nak kiss. Okay. Saya rasa. Betul, Okay. ni. So kiss saya. Apa boleh puasa betul nak kiss saya. Bagi kita tak nikah lagi. Tak lagi. Bahaya je. So dah kiss. Abai. So dah kiss. Dia tu bahaya dah. Dia bahaya. Dia. Kedua. Nyanyi di depan orang ramai lagu raya awak. Ya awak akan keluar. Tengok deh. Bila bulan puasa kita tak sabar kira hari-hari raya Dan dodol penuh atas meja. Kain baju baru siap nak bergaya. Bo. Malu oi. Satu. Jujur. Saya tak act lagi. Saya awak. Yalah, tidak act. Jujur. Supalillah ta'ala. Kau tak saya act dah. Berapa nak saya masa lalu pelik. Kait dengan masa lalu. Masa lalu. Tak ada nak saya masa lalu. True. Nombor 5 saya nak. Gapo makan ni hak awak rasa saya tak suka. Kenapa tak suka? Kena basi. Saya makan basi lah. Semua orang tak suka makan basi. Kau tak suka kena basi. Awak makan kau makan basi. Ha? Negara kita suka makan laka. Tak saya beli. Dia tolak batu dengan kayu. Ada lah benda saya tak suka makan. Murtabak. Boleh puasa. Dia tak makan. Dia kata tak minat makan. So, dia tak makan lah. Benda tu murtabak. Makan. Dok, tak awak minat. kata saya tanya nak makan murtabak. Tak makan murtabak gitu tu. Jadi tak makan. Betul lah apa ya? Murtabak. Betul. Benda saya tak minat ke. Tabak. Tapi saya makan. Tapi saya tak minat. Okay. Macam saya pula. Kena dare kali nak. Aku nak biar dare. Dia ada dah lah. Dare. So. Pergi nepit tapi tak ambil. Sebenarnya. Nepit apa terderas apa lagi? Tak ada mari. Tak apa tu buat. Dare saya buat ada 2 dah saya buat. Awak buat tempat tak ada ya. Awak cari tempat tak ada ya. Pasal orang dua. Tak kira mari. Kira. Ayo, tak kira. Jom. Dia pedal kat deh. Gila. Gila beres. Settle dah gitu. Okey. Tunggu daya banyak lagi. Terus. Nak ni kapak nombor 4. Nombor 4. Poso ni. Dah. Apa nak ni kepak teh. Okey. Nombor Orang sore betul dia nak jaga. Nombor 4. Nombor 4. Bila kau first awak gawe? Bila ke first gawe macam maksudnya? Gawe dengan awak ke? Gawe dengan orang lain? Dengan orang lain. Lah. Maksudnya bila first awak gawe? Maksudnya bila awak pertama kali gawe? Umur berapa awak gawe? Adalah umur Jujur. Tak ada nipu jujur. Jujur tak ada nipu tu baik. Tak ada nipu. umur 5 tahun. Nipu. Aku 5 tahun. Kita tak naik ke awak ke? Saya pernah cerita ke awak tidak ke? Umur 5 tahun tu saya start gawe dah. Lenyai. Kecil-kecil lenyai dah. Aku mau gawe. Dia umur 5 tahun. Gila. Tu saya ramah.
5 tahun ni, tahun 7 tahun 10 tahun 2 orang. 8 tahun 2 orang. Gitu. Gila kali lah. So lepas kenaian ni tak ada lah 2 tahun game ni tak ada apa dah. Soal game ni. Ada saja. Masa 2 tahun lah. Jadi tak ada siapa-siapa je sorang lah. Tak ada Kali lah. ada orang Last yang last aku last minta. bonus. Okay, bonus ke? So, sorang. Jangan dah. Ya. Terus. Deh. Woohoo. Terus. Dia pusing kita tengok tu deh. Mana boleh pusing kata hidup musim deh. Dan nombor apa? Nipu Dah. terus. Yang main nipu. Deh. Mana boleh pusing kata pusing ah. Mana boleh pusing pelik je. Tak pusing. Mana boleh ha. Terus. Cepat dia Tak nombor apa? pusing dia. Mana boleh pusing kalau Tak boleh. ya kan bunyi track tak jadi 2 kali main track ke dah. Kalau saya pusing dia jadi bunyi track 2 kali. 2 4 sangat. Saya yakin. Kalau awak tak buat benda ni. Belanja saya jual dah buka puasa hari ni. Tak fiti. Tak ada tak nak buat. Boleh. Fiti awak. Oh, beti saya. Belanja. Nama je belanja. Bayar guna duit awak. Gitu pula dah. Biasa dia awak ni saya. Dia awak ni saya. Dah ni dah. Dia awak ni saya. Dek. Dah ni dia awak. Dia awak. Dia awak ni saya. Betul tak geng? Dah ni. Duit lelaki adalah duit. Yalah. Okay dah. Hai. True. Okay. 3. Apa benda awak paling memalukan di depan ramah? Saya tak pernah memalukan diri saya depan ramah. Saya tak pernah memalukan diri saya depan ramah. Tiada. Tak ada. Gambar saya nak depan ramah. Saya dua gambar. Saya nak kata saya kecil seluar depan ramah. Tak ada. Yalah. So, Jujur ayah. Sumpah Terbaik. je. Nipu Sumpah tak ada apa ayah. benda saya memalukan. Dosa ayah. Ya betul. Nanti mau banyak lelaki tu. So tak ada. Pan ni yang benda saya memalukan depan ramah gini. Gijak depan ramah. Pan ni yang benda memalukan. Pan ni. Gijak depan ramah. Mati lah pan ni. So geng, tu saja konten kita. Kalau saya awak suka, saya boleh komen. Awak part tu. Kita buat eksklusif apa. Ya, buat eksklusif lagi lah. Cabaran yang memang gila babi lah itu. Buat ada boleh lah. So true gila lagi tu tanya. Jadi saya awak, kalau saya awak berminat, saya awak boleh komen dekat bawah. Komen banyak-banyak, okey. Ayo. Jujur Sandra bisa bila jauh dari Aku ni wujud terlihat. Alright, so bye bye.